Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, hari ni kita nak ke Skichan. Kan? Ya. Kita nak ke Skichan. So ada ready. Kita nak luncur ke Skichan. So tak tahu lah perjalanan nanti macam mana. Skichan ni macam tempat menarik yang kita boleh lawati lah. Pasal dekat Skichan ni dia punya sawah pemandangan sawah padi dia sangat menarik. So ramai yang mencuti ke Skichan. Setelah ini ada pajak perkahwinan di Skichan. So aku dengan family akan luncur ke Skichan. Aku kalau daripada KL biasanya akan menggunakan lebuh raya Plus Highway tu lah. Selepas tu susuk Rawang masuk ke lebuh raya Lata. So akan lalu lah Tol Ijuk terus ke Kuala Selangor. Jalan Ijuk Kuala Selangor ni memang selesa lah. Dia 2 lane. So dihindarkan dengan pemandangan sawit lah. Sebelum sampai ke Pekan Skichan, kita akan melalui Pekan Kuala Selangor dan juga Pekan Tanjung Karang. Hari Minggu macam biasalah, Pekan Kuala Selangor dengan Tanjung Karang ni memang jam. Banyak kereta masuk ke kawasan ni. Dekat Kuala Selangor ni sebenarnya banyak juga tempat menarik yang boleh kita jalan-jalan kan. Tapi aku tak berkesempatan lagi nak jalan-jalan dekat Pekan Kuala Selangor ni. Mungkin suatu hari nanti aku akan singgah kawasan-kawasan menarik di Kuala Selangor. Contohnya macam Kampung Kelip-Kelip ataupun Bukit Melawati pun antara satu tempat yang menarik. Bila kita dah nampak sawah padi ni, bermaksud kita dah sampai lah di Skichan. Okay guys, aku dah sampai ke Skichan ni. Baru sampai. So sekarang kita orang berada di homestay ni lah. Yang kita orang ambil ni di homestay Kismanaris Homestay. Nanti aku letakkan dia punya alamat dekat mana homestay ni lah. So far ok lah. Dia ada beberapa biji rumah homestay yang sangat cantik. So sesiapa yang datang Skichan, yang ingin mencari homestay, boleh datang di Kismanaris Homestay. Nanti aku letakkan dia punya alamat dan direction dia dekat mana, dekat Skichan ni. So kawasan ni sangat bersih lah. So aku puas hati lah. Kismanaris Homestay ni sebenarnya dia menyediakan 2 bilik, yang aku katakan bilik lah pasal bentuk dia, tapi dia 2 tingkat. So boleh memuatkan satu bilik tu boleh memuatkan dalam 8 ke 10 orang. Sangat luas dan selesa lah. Dan juga satu rumah sebiji. Macam kami sewa ni 2 bilik, 2 tingkat ni, dan juga satu rumah sebiji. Halaman depan rumah dia pun sangat luas, boleh memuatkan lebih kurang 6 ke 7 biji kereta tau. Sangat luas depan halaman rumah dia. Dengan kawasan halaman dia sangat cantik ni, memang sesuai lah untuk korang datang dengan family yang besar dan ramai, boleh menginap di sini. So sangat selesa dan berpuas hati lah bagi aku. So dia ada tempat BBQ juga tau. BBQ disediakan, cuma korang bawa je lah bahan-bahan untuk BBQ tu. Untuk maklumat lagi lanjut ataupun sebarang pertanyaan lah, korang boleh lah berhubung dengan Kismanaris Homestay ni lah. Nanti aku letakkan sekali lagi alamat dan juga diorang punya laman sosial Kismanaris Homestay. So tempat ni sangat hot. Korang kena booking seawal yang mungkin. Okay.
Seperti yang aku cakap pada awal video tadi, tujuan utama aku ke Skincat adalah untuk menghadiri majlis perkahwinan. So kami ni sebenarnya rombongan pengantin perempuan bertandang ke rumah pengantin lelaki. So bila ada majlis perkahwinan di kampung ni, kita boleh tengoklah suasana majlis perkahwinan di kampung dengan ada pertunjukan silat pengantin. Tu yang banyak. Walaupun dia sangat santai, sangat yelah ala-ala kampung, tapi kemeriahan tu tetap ada. Setelah selesai majlis perkahwinan tu tadi, kami pulang ke homestay dan berehat seketika, dan kami decide untuk pergi ke pantai Redang Skincat. Mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya dekat Skincat ni pun ada pantai yang boleh kita jalan-jalan, boleh kita healing-healing. Walaupun pantai Redang Skincat ni tak adalah menarik sangat berbanding dengan pantai-pantai yang lain, tapi tetap ada dia punya daya tarikan. Itu yang berada dekat pantai Redang Skincat ni. Geng, aku sekarang berada di Skincat, di Pantai Redang. Pantai Redang Skincat, bukan Pantai Redang Terengganu tu. Pantai Redang Skincat. Kat sini bolehlah datang untuk kita readah. Selain daripada sawah padi yang terkenal di Skincat, Skincat pun ada juga tempat yang boleh kita datang readah di Pantai Redang. Petang-petang ni boleh tengok sunset yang sedang bersinar di belakang. Cuma pantai dia lah, dia masuk waktu ni air dia tengah surut ni, dia tak pasang lagi. So datang Skincat ni, selepas tengok sawah padi yang terbentang luar tu, boleh datang ke Pantai Redang. Banyak jugalah kedai-kedai makan dekat sini yang boleh selepak. Okay, cuma tu lah, kat sini mungkin tak boleh mandi lah, cuma boleh tengok pemandangan sunset dekat belakang ni. Right. Di Pantai Redang Skincat ni juga banyaklah sebenarnya gerai-gerai yang ada menjualkan pelbagai jenis makanan ringan. So tak perlulah risau, dekat sini pun okey sebenarnya. Ini adalah dia aktiviti kami di waktu malam di homestay Ismanari Hisan. Disebabkan pihak homestay menyediakan tempat BBQ, kami decide untuk beli barang-barang untuk kami ber-BBQ malam ni. Dekat Skincat ni, untuk korang dapatkan seafood ataupun ikan-ikan segar, korang tak perlu risau. Pasal dekat Skincat ni ada kampungan nelayan dan ada juga pasar yang korang boleh dapatkan makanan laut yang sangat segar dan fresh. Kalau datang Skincat ni, kalau tak datang tengok sawah padi ni memang tak sah lah. Sebelum kami pulang ke KL, kami jalan-jalan dulu di sekitar kawasan sawah padi dia. Banyak juga tempat-tempat yang boleh mengambil gambar di kawasan sawah padi dia. Salah satu tempatnya adalah Padi Sentra ni.
Memang rezeki kami, kebetulan kami sampai ni. Sawah padi di tengah orang kata menghijau ni. Memang rezeki kami lah datang time ni. Okay geng, aku sekarang berada di Padi Central Skincan. Antara tempat menarik kalau datang ke Skincan ni, inilah tempat dia. Kita boleh tengok keindahan sawah padi. Kebetulan aku sampai kat sini, padi tengah berubah. So kita boleh tengok keluasan sawah padi di Skincan. So boleh datang ke Padi Central Skincan. Google dia. Dia akan tunjukkan jalan ke sini. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Dekat Padi Central ni, diorang juga ada membuat decoration untuk korang mengambil gambar berlatar belakangkan sawah padi yang menghijau tu. Dan juga ada juga disediakan perkhidmatan mengambil video menggunakan drone. Tapi ada bayaran yang dikenakan. In languages I can't speak, she writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name. Selepas Padi Central tadi, kami singgah di Villa Chi. Sebenarnya dia tak jauh pun dengan Padi Central tu, lebih kurang dalam 1 ke 2 kilometer daripada Padi Central tadi. Villa Chi ni adalah tempat penginapan. Kalau orang datang untuk menginap di sini pun, memang tempat penginapan berlatar belakangkan sawah padi. Okay geng, lepas di Padi Central tadi, salah satu tempat yang mungkin korang boleh datang singgah di Skincan ni adalah Villa Chi. Villa Chi ni sebenarnya tempat penginapan lah. Kalau yang datang Skincan nak cari tempat penginapan, boleh tengok di Agoda ke atau mana-mana tempat yang kita boleh di website. Type je Villa Chi, so korang boleh bermalam berlatar belakangkan sawah padi. Penginapan dia berbentuk kabin. Kabin tu sangat cantik kan lah. Melihat keindahan sawah padi terbentang luas di belakang. Dekat Villa Chi ni, dia lagi banyak decoration yang kau boleh ambil gambar berlatar belakangkan sawah padi. Banyaklah decoration, lagi banyak daripada Padi Central tu tadi. So kat sini pun menarik juga, dekat Villa Chi ni. Bye. Dah penat berjalan dekat Skincan, bila kau on the way balik dekat KL tu, cari restoran mi udang dia. Dekat restoran mi udang Tanjung Karang ni banyak menyediakan, bukan setakat mi udang je, banyaklah menu-menu dia. So tapi yang orang kata menu pilihan dia adalah mi udang tu sendirilah. Kalau orang tengok dia punya udang besar-besar, memang puas hati. Harga tak adalah mahal sangat, tapi itulah, dekat sini kalau pergi hujung minggu memang orang ramai.
So memang puas hati lah kalau kau makan dekat restoran mi udang Tanjung Karang ni. So banyak menu yang kau boleh pilih. Harga dia tak adalah mahal, tak adalah murah, tapi sangat berbaloi. So dia tengah-tengah lapar tu datang makan kat sini memang puas hati. So restoran dia sekali lagi, restoran mi udang Tanjung Karang. So yang on the way nak ke Sekincan ke, boleh singgah ke restoran mi udang Tanjung Karang. Sampai di saja untuk vlog kali ni. Bagi korang jangan lupa tekan button subscribe. Jom kita jumpa dalam vlog yang akan datang. Bye bye.